Anda tidak perlu tukarkan kesemua wang simpanan anda ke dalam bentuk emas. Jadi, berapa banyak duit yang perlu anda simpan dan berapa banyak emas yang boleh anda simpan. Asas simpanan yang pertama, anda perlu pelbagaikan portfolio simpanan. Bukan hanya fokus pada satu tempat simpanan sahaja. Ini adalah untuk mengurangkan risiko kehilangan. Yang kedua, anda perlu tahu apa kelebihan dan kekurangan setiap portfolio simpanan anda. Duit yang disimpan di akaun bank sesuai untuk disimpan cukup sebanyak 1 hingga 2 bulan belanja sahaja. Ini kerana duit di bank sangat mudah untuk keluar dan masuk dengan kadar dividen yang sangat rendah dan juga risiko kehilangan yang agak tinggi. Duit di ASB dan tabung haji pula cukup untuk simpanan 3 bulan pendapatan. Duit belanja hangus dan duit yang anda tahu akan gunakan dalam tempoh masa 2 tahun sahaja. Selebihnya, anda boleh pilih untuk bekukan simpanan anda dalam bentuk aset seperti emas. Emas adalah simpanan yang kalis inflasi. Bermakna, nilainya tidak akan jatuh. Berbeza dengan wang fiat, makin lama anda simpan, semakin besar ia kehilangan kuasa beli. Sebab itu, ilmu dalam simpanan emas ini penting bukan sahaja untuk anda maksimumkan keuntungan, tetapi untuk mengelakkan anda rugi dalam simpanan. Bagi yang bersedia untuk kukuhkan kewangan dengan simpanan emas, anda boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah, saya bantu sebaiknya.